بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi Ustazah, wabarakatuh. selamat pagi semua. Bagi semua, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tumma Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah dapat kita sama-sama berkumpul di pagi yang mulia ini dalam majlis yang mulia, majlis zikir, majlis ilmu, di hari yang mulia, di bulan-bulan yang mulia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT kekalkan nikmat menghadiri majlis-majlis yang baik di dunia ini. Allah SWT beri kita rasa lazatnya duduk dalam majlis-majlis khair, taman-taman syurga seperti yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berada pada lalu di taman-taman syurga, maka berehat-rehatlah. Maka kita sekarang ini berada di taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan, kelazatan hadir duduk dalam majlis ilmu di dunia, agar insya-Allah satu hari nanti kita dapat benar-benar merasakan nikmat dan menikmati taman syurga yang hakiki di akhirat kelak bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita teruskan dengan pembacaan kitab sirah kita teruskan dengan bacaan niat dan juga surat tawhidiyah, kemudian disusuli insya-Allah dengan bacaan ratib dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه، مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي، سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي، سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم
وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا والقبول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الياء علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب كتب الإرشاد الغوثي بل والبلال حبي عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يولي درجاتهم في الجنة بكثر مرتباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغازر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الحمد لله. الحمد لله. تقبل الله منا ومنكم. Selesai bacaan Ratibul Haddad kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT terima segala bacaan kita, segala doa-doa kita Allah perkenankan, segala hajat kita Allah SWT. Allah SWT kabulkan daripada hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan bacaan kitab Nurul Yakin daripada kitab Sirah. Muka surat 356. Muka surat 356. Iaitu pada perenggan kedua. Mengenai percakapan Rasulullah SAW sehari-harian.
Kepitahan. Jadi pada sesi yang lepas kita dah baca tentang kepitahan Rasulullah SAW dan kata-katanya yang berbalaghah. Maknanya kata-kata kiasan dalam pemilihan kata-kata Nabi SAW itu, dan bagaimana Rasulullah memilih untuk berbicara dengan manusia ikut bahasa mereka. Mengikut bahasa mereka dan namun tidak dicemari dengan bahasa-bahasa pasar. Ha, Rasulullah SAW akan ikut bahasa-bahasa yang digunakan oleh sesuatu bangsa tanpa dicemari perkataan-perkataan baginda Nabi SAW dengan bahasa-bahasa pasar. Maknanya bahasa-bahasa yang tak ada dalam kitab. Sebab itu kalau kita baca hadis, kalau kita tengok riwayat-riwayat para sahabat, tak ada satu pun daripada perkataan yang bukan berbahasa baku. Kalau kita bahasa Melayu kan ada bahasa baku dan bahasa tak baku. Kalau budak-budak tulis karangan tu, dia kena tulis bahasa baku. Kan? Kalau kita dalam bahasa Melayu, dalam karangan kita, kita kena tulis bahasa baku. Maknanya bahasa formal. Kalimat-kalimat dia, word-word dia, kita kena pilih word-word yang formal. Begitu Nabi SAW dalam berbicara, perbualan harian baginda Nabi SAW, Rasulullah tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang tidak boleh di-i'rabkan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab ni boleh di-i'rabkan, boleh ada syakalnya yang kemudian kita boleh i'rabkan kenapa dia baris depan, kenapa dia baris atas, kenapa dia baris bawah. Semuanya ada sebab. Semuanya bukan sembarang-sembarang. Kenapa dalam bahasa Arab kalau kita cakap dalam bahasa Arab Assalamualaikum, kenapa bukan Assalamialaikum? Kenapa bukan Assalamualaikum? Kan? Kaifahaluka, kenapa bukan Kaifahalika? Kenapa bukan Kaifahalaka? Ada sebab. Dalam bahasa Al-Quran pun sama. Dia bukan macam suka-suka je ikut sedap telinga mendengar. Tak. Dia ada sebab dia. Itu yang kita panggil i'rabnya. Nabi Muhammad SAW gunakan kalimat ataupun construct every jumlah tu semuanya dalam menggunakan kalimat-kalimat bahasa formal yang boleh di-i'rabkan. Jadi Masya Allah, orang yang nak belajar bahasa Arab, siapa yang nak praktis dalam i'rabnya, nak faham bahasa Arab, itu belajar yang pertama daripada Al-Quran, kemudian daripada hadis. Sebab tak akan dapat any error. Tak akan dapat any error. Sebab tu kalau kita belajar Nahu pun, Nahu ni kira belajar inilah bahasa Arab punya ilmu, kenapa dia punya baris begini kan. Kenapa kalimat dia, ni ilmu bahasa Arab lah kan. Kalau kita belajar semakin mendalam, selalunya akan diambil dia punya contoh-contoh dia daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu adalah yang paling tepat, tak akan pernah dapati kesilapan di dalamnya. Okay. Jadi itu kita dah bicarakan pada sesi yang lepas. Hari ini kita akan masuk pada percakapan baginda Nabi SAW sehari-harian. Kepitahannya yang sememang diketahui dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim yang kita telah sebutkan pada minggu lepas. Macam mana Nabi Muhammad SAW itu kalimat ataupun jumlah yang dia sebutkan, statement yang dilanturkan itu mempunyai makna yang mendalam. Hatta walau jumlah dia ringkas. Hatta walau kalimat-kalimatnya pendek je, jumlah dia pendek, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Itu Jawami'ul Kalim. Sampai kan kalau ulama buat tafsiran kepada hadis Nabi SAW itu kadang-kadang berjilid-jilid kitab. Hanya untuk sepotong hadis. Macam tu. Itu maksudnya Rasulullah SAW diberikan keistimewaan dan kelebihan oleh Allah SWT mempunyai ilmu bahasa yang sangat mendalam. Sehingga jumlah yang disebutkan itu mempunyai makna-makna yang mendalam yang boleh dibahaskan dengan sangat teliti. Okay, insyaAllah kita akan masuk pada hari ini buku surat 356. Saya rasa saya baca lah sebab ada banyak bahasa Arab. Lepas tu tak ada baris. Nanti kesian. Nanti saya kena tanya Arab pula. Kenapa baris ni? Kenapa baris tu? Jadi saya baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa adamallahu nafa'a bihi bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum amma ba'du. Ke siapa nak challenge herself? Atau nantilah bila sampai dekat tempat yang tak ada baris tu, saya nak try suruh siapa yang belajar Nahu untuk cuba baca barisnya apa. Try je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai percakapan Rasulullah SAW sehari-harian, kepitahan yang sememangnya diketahui
Maknanya yang sangat masyhur, semua orang tahu macam mana Rasulullah pitah. Rasulullah orangnya bukan bukan tergagap-gagap, bukan orangnya yang apa cara percakapan atau pemilihan perkataannya itu tidak bijak. Tak, Rasulullah SAW orangnya pitah dan jawami'il kalim yang dimilikinya. Seperti dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi ini uti itu jawami'il kalim. Kata Rasulullah SAW, aku telah dikurniakan. Oleh siapa? Oleh Allah SWT jawami al-kalim. Allah bagi Rasulullah SAW satu kelebihan jawami al-kalim di mana setiap jumlah, setiap statement yang Rasulullah SAW sebutkan hatta walau sepotong ayat tetapi mempunyai makna yang mendalam. Itu maksudnya. Okay, jadi orang ramai telah mengarang buku-buku besar dan tebal mengenainya. Mengenai kalimat hadis-hadis Nabi SAW sebab semua yang keluar dari lisan Rasulullah semuanya hadis. Dia tidak semestinya Rasulullah mesti berdiri di atas mimbar, cakap dengan para sahabat. Okay, sekarang ini saya akan sebutkan potongan-potongan hadis, maka riwayatkanlah atau hafallah atau syatiklah. Tak. Semua para sahabat ni bila bergandengan dengan Rasulullah SAW, bila bersama dengan Rasulullah SAW, ketika mereka bersendirian dengan Rasulullah, ada sahabat yang sendiri kan, seorang dengan Rasulullah macam Sayyidina Anas, macam Sayyidina Abu Bakar yang selalu sendiri dengan Rasulullah SAW. Apa je yang keluar daripada Rasulullah SAW, daripada perkataan, perbuatan, semuanya mereka catat, semuanya mereka hafal, semua jadi hadis. Jadi semua yang keluar daripada lisan Nabi Muhammad SAW itu hadis kita panggil. Jadi para ulama ni mengarang kitab-kitab besar untuk membicarakan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ketika mereka dah mencatat ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu hadis, mereka keluarkan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan itu jawami'il kalim. Ada certain yang mempunyai perbahasan yang sangat panjang. Itu kita panggil jawami'il kalim. Lafaz-lafaz dan pengertian yang terdapat di dalamnya diabadikan di dalam buku-buku tersebut. Jadi ada certain ulama tu dia sampai namakan kitab dia kitab hadis jawami'il kalim. Maknanya ini memang satu statement yang keluar daripada Nabi SAW yang punya perbahasan yang panjang yang boleh dipelajari di dalamnya pelbagai macam ilmu. Bukan hanya semata-mata kalau misal kata, nanti kita akan sebutkan beberapa hadis kat sini, yang ini ada yang keluar di dalamnya hukum, syariat, ada ilmu fikih di dalamnya, ada ilmu bahasa di dalamnya, ada ilmu akhlak. Jadi itu maksudnya hanya sepotong hadis tetapi dikeluarkan di dalamnya beberapa ilmu, cabang ilmu yang berbeza-beza. Daripada cabang-cabang ilmu itu ada perbahasannya sendiri. Kalau daripada ilmu fikih ada perbahasan fikih. Ada perbahasan fikih. Bila bicara tentang yang ini cabangnya tentang akhlak, ada perbahasan tasawuf dekat situ. Jadi begitu. Okey. Di antaranya ada yang tidak boleh ditandingi oleh kepitahan dan balaghah yang diungkapkan oleh orang lain. Ada beberapa hadis Nabi SAW sampai ahli bahasa yang paling petah, yang paling hebat pun tak boleh menandingi indahnya bahasa yang diungkapkan oleh baginda Nabi SAW. Seperti sabda Nabi SAW yang berikut. Jadi penulis kitab ini menukilkan beberapa hadis Nabi SAW yang di dalamnya mempunyai perbahasan-perbahasan yang sangat indah dan panjang. Yang pertama, seperti sabda Nabi SAW yang pertama, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum yas'a bidhimmatihim adnahum wa yujiru alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum. Masya Allah. Kita kalau faham bahasa Arab lebih kita faham kenapa dia indah. Kita kena tengok pemilihan bahasa Nabi SAW. Okay? Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika ada beberapa orang tabi'in pernah bertemu dengan Sayyidina Ali, kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali akan beberapa pesanan ataupun apa yang kita kena take note. Apa yang kau pernah belajar daripada Nabi SAW. Sayyidina Ali keluarkan sepotong yakni macam satu note, nota yang dia pernah tulis. Di dalamnya tertulis hadis ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan darah-darah orang Muslim itu sekufu. Kalimat Rasulullah SAW menggunakan kalimat sekufu, dima, kemudian Rasulullah SAW gunakan kalimat darah. Dekat sini apa maksudnya? Darah orang mukmin ini atau orang Muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam, semuanya sama. Maknanya harga diri, harga jiwa orang muslimin itu sama. Tidak
dibezakan orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang ada kedudukan tinggi atau orang yang kedudukan dia biasa-biasa. Maknanya kalau hatta wala dia raja, hatta wala dia orang biasa, atau dia orang menteri, atau dia ada hanyalah kuli, atau dia adalah pemilik nasab yang mulia, atau dia adalah orang yang biasa-biasa sahaja nasab dia, selagi mana mereka itu semua muslimin sesuai dengan sabda Nabi firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Tak ada yang membezakan antara setiap manusia kecuali lebih mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa. Tapi maksud daripada Nabi Muhammad SAW kata tatakafa'u dima'uhum ni, sukufut dimaknya maknanya tidaklah dikira kalau seseorang itu lebih mulia nasabnya, dia tidak akan didenda atau kisoskan kalau dia membunuh seseorang atau dia menyakiti seseorang. Jadi ini di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada hukum syar'i, ada hukum fikih dekat sini. Bila mana Allah SWT kata apa, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Lepas tu Allah SWT kata dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, as-sinnu bis sinni wal juruha qisas, kan? Allah kata jiwa dengan jiwa. Maknanya kalau seseorang itu membunuh seseorang dengan sengaja, balasannya bunuh. Balasannya dia dibunuh. Dia mati. Balasan kepada seseorang yang menyakiti mata seseorang, balasan kisosnya adalah mata. Ini maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah memahamkan kita, nak menerangkan kita tentang ayat Quran tentang kisos. Maknanya seseorang itu kita menyakiti mata seseorang, dia akan dibalas juga dengan mata. Kalau dia membunuh dengan sengaja, dengan niat memang ingin membunuh, balasannya dia dibunuh. Kalau dia ketika dia menyakiti seseorang, cedera gigi orang tersebut, maka disakiti giginya. Begitulah keadilan dalam Islam, dan setiap daripada luka-luka, kata Allah SWT, wal juruha qisas, setiap daripada luka-luka yang seseorang yang disakiti itu terkena, maka setiap daripada itu ada kisah bagi si pelakunya. Dulu zaman jahiliah, orang yang ada nasab yang lebih mulia, lebih mulia lah di sisi mereka, maknanya macam kita lebih kaya misal kata, atau kita punya mereka itu sangat-sangat mengagungkan nasab. Zaman jahiliah sangat mengagungkan nasab. Jadi kalau daripada golongan Quraisy itu sendiri, antara Quraisy dengan orang-orang yang bukan Quraisy, Quraisy ni yang paling mulia. Dalam Quraisy itu sendiri ada beberapa kabilah-kabilah yang lebih mulia antara satu sama lain. Maknanya each other, antara diorang pun ada yang mereka semua acknowledge ni yang paling mulia. Jadi di antara dalam kabilah Quraisy tu, kabilah yang paling mulia adalah kabilah Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, pemegang kunci Kaabah, yang dimuliakan untuk melayan tetamu-tetamu Al-Haramain, Al-Haram, tetamu-tetamu Mekah. Jadi itu Datuk Nabi SAW, itu paling mulia. Jadi kalau zaman jahiliah, kabilah yang mulia ni kalau dia buat salah, kalau dia misal kata bunuh ke, sakiti ke orang yang di luar daripada kabilah mereka, tak dikisas. Diorang tidak didenda. Mereka tidak perlu bayar denda atau disakiti balik, didenda lah. Kerana sebab dia lebih mulia. Jadi tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan dekat situ. Jadi bila Islam datang, bawa keadilan tersebut. Jadi Rasulullah SAW kata, antara Muslim tatakafa'u dima'uhum. Sama je darah mereka. Harga jiwa mereka, harga darah mereka itu sama. Yas'a bizimmatihim adnahum. Perlindungan iaitu zimmah yang diberikan oleh orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan mereka adalah sama dengan yang diberikan dengan orang lain. Maknanya, kamu jangan rasa yang, kalau dulu lagi, kita cakap lagi tentang zaman jahiliah. Zaman jahiliah, yang boleh memberikan perlindungan zimmah, siapa yang dah baca kitab sirah dengan kita daripada awal, boleh faham benda ni. Dulu kan, bila ada satu ancaman terhadap sesuatu individu, nanti ada orang boleh kasih zimmah, boleh kasih perlindungan.
dia berada di bawah perlindungan aku, satu orang pun tak boleh sentuh dia. Satu orang pun tidak boleh sakiti dia. Dulu zaman jahiliah yang hanya boleh memberi zimmah tu, yang hanya boleh memberi perlindungan tu, orang-orang yang ada kedudukan tinggi je. Tapi dalam Islam, siapa je, hatta walau orang yang paling rendah di mata kamu, zimmah harga perlindungan dia sama. Sebab itu bila datang Islam, Sayyidina Bilal boleh kasih perlindungan kepada teman dia kan, Wahsy. Sayyidina Bilal tu di mata orang-orang Quraisy masa belum masuk Islam, itu sangat hina. Mereka itu sangat menghinakan Sayyidina Bilal. Bilal ni hamba. Bilal ni hamba Habsyah. Maknanya dia lah hamba. Lepas tu dia bukan orang Arab. Jadi dia orang tu macam memang pandang rendah sangat lah dengan orang bukan Arab. Kan? Tapi bila datang Islam, bayangkan Rasulullah SAW terima perlindungan yang Sayyidina Bilal bagi. Maknanya Sayyidina Bilal datang bawa Wahsy yang belum masuk Islam waktu tu. Dan Sayyidina Bilal cakap depan semua orang, Wahsy di bawah perlindunganku. Dan semua orang Islam akur dan tidak dapat menyentuh Wahsy. Itu maksud dia. Maksudnya, kata Nabi Muhammad SAW, Yas'a bidhimmatihim adnahum wa yujiru alaihim aqsahum. Sama je. Dia punya perlindungan yang diberikan oleh orang yang bawah, yakni bagi kalian itu kedudukan dia dekat bawah tu, sama je. Kemudian tengok the next one. Masya Allah. Wahum yadun ala man siwahum. Wahum yadun. Ni bahasa yang ini ada di dalamnya bahasa balaghah yang tinggi. Dan mereka itu tangan. Kita tengok kalimat yadun tu tangan. Dan Rasulullah gunakan kalimat tangan. Dan mereka, iaitu orang Islam, antara mereka itu adalah seperti tangan yang satu dalam menghadapi selain mereka. Kamu semua, wahai muslimin, sesama Islam, itu ibarat tangan, kata Rasulullah SAW, ala man siwahum. Kalimat yadun ni ada dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW dan ada juga dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran Allah SWT mengatakan apa? Yadullah fawqa aydihim. Kan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini adalah satu tingkatan balaghah yang sangat tinggi. Jangan pernah kita memahami kalimat yadun ni seperti apa yang kita boleh imagine, yang kita tengah nampak ni, tangan. Sebenarnya kalimat yad ini ada banyak makna yang lebih tepat untuk ditafsirkan ayat Al-Quran serta hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah kata yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ada ke Allah ada tangan ke? Tangan Allah ni tangan ke yang macam kita nampak ni ada jari? Na'udzubillah. Itu kita na'udzubillah boleh menyesatkan akidah bila kita imagine Allah tu memang ada tangan. Maknanya kita tajsimkan Allah. Kita menjisimkan Allah. Padahal Allah itu tidak berjisim. Zat Allah itu kita tak boleh nak imagine. Kan? Bila bicara tentang Allah punya tangan lah, Allah punya mata, Allah duduk atau bersemayam di atas arasy, you cannot even imagine. Jangan cuba imagine pun pasal boleh menyesatkan. Boleh menyesatkan kamu. Jadi jangan, kerana Allah itu keberadaannya, kewujudan Allah itu tidak bertempat. Dan Allah tak layak ada tempat sebab tempat itu tidak layak untuk dinisbahkan dengan Allah SWT kerana tempat itu Allah yang cipta. Jadi yadun maksud dekat sini bila Allah kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya apa? Allah punya kuasa, kudrah Allah ada di atas jamaah mereka, kesatuan mereka. Maknanya Allah kata kalian, wahai orang beriman, bila mana kalian itu bersatu, berjemaah, Allah akan turunkan kuasanya. Allah akan beri keberkatan pada jamaah tersebut. Itu maksud dia. Jadi wahum yadun dekat sini, kalimat yad yang Rasulullah SAW pilih kat sini, maknanya kalian itu, wahai muslimin, itu ibarat satu tangan yang kalian itu akan kuat ketika berjemaah melawan musuh-musuh kalian. Nampak tengok, mereka adalah seperti tangan yang satu dalam menghadapi selain mereka. Mereka adalah seperti satu tangan yang melawan siapa saja yang ingin menyakiti Islam. Itu maksud daripada hadis ini. Kita tak nak bicara lebih lah sebab kita tengah bicara tentang macam mana Rasulullah itu memiliki bahasa yang sangat indah dan mendalam. Kan? Jadi itu di antara hadis yang pertama, bahawa pemilihan bahasa Nabi SAW itu dan hanya dengan satu jumlah
hadis ini mengeluarkan banyak uh, pelajaran. Banyak pelajaran. Okey. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang dapat ataupun dipilih oleh penulis kitab ini untuk membuktikan bagaimana baginda Nabi SAW memiliki kepitahan bahasa dan jawami'ul kalim, iaitu hadis yang berbunyi qala Rasulullah SAW, an-nasu ka'asnanil mushti. Masya Allah, tengok apa maksud dia. Manusia ni adalah seperti gigi-gigi sikat. Kalaulah orang yang IQ dia rendah, apa yang dia boleh fikir? Manusia tu macam gigi-gigi sikat. Maknanya dia boleh hanya, kalau dia fikir benda yang zahir, dia hanya memahami zahir-zahir kalimat yang digunakan. Bukankah itu satu macam penghinaan? Manusia kita yang macam ini macam gigi-gigi sikat je. Taklah. Dia tidak dapat difahami dengan baik. Tapi apa maksud daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu? Maksud daripada manusia itu seperti gigi-gigi sikat, itu bererti mereka itu, yang pertama yang kita boleh pelajari adalah sama sahaja ukurannya, sama sahaja kedudukan mereka, sama sahaja, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sama seperti yang tadi kita sebutkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita beli sikat, kita tengok gigi-gigi sikat tu sama kan? Sama rata kan? Tak ada yang satu mesti lagi tinggi sikit, yang satu pendek sikit. Tak akan rata rambut kalau kita dapati sikat itu tidak rata. Betul tak? Itu pertama. Kedua, manusia seperti gigi sikat itu maknanya sikat itu dia menyempurnakan dan menjadikan sikat itu berfungsi. Kita beli sikat yang tak kisahlah apa jenis sikat, sikat yang straight ke, sikat yang brush ke. Kalau ada banyak lubang-lubang, maknanya ada banyak yang dah tak ada dia punya sikat dia. Bayangkan, boleh tak dia berfungsi sebagai sikat yang benar? Okey, kita beli sikat, kemudian satu gigi. Lepas tu terus ada lubang-lubang-lubang. Lepas tu lagi satu gigi. Lubang-lubang-lubang, satu lagi gigi. Lubang-lubang-lubang-lubang, last ada akhirnya at the end of the day 5 je gigi sikat ada. Boleh ke rapi rambut yang disikat oleh sikat yang seperti itu? Tak. Maknanya sikat itu tidak lagi berfungsi. Ada orang simpan sikat macam tu. Si Mi lah, Doremi kan. Mi tu dia simpan sikat macam itu. Mi je yang simpan gigi sikat macam itu. Kita simpan tak? Kita mesti buang. Sebab dia tidak berfungsi lagi sebagai sikat. Macam tu. Maksud daripada kalimat Nabi SAW, manusia itu seperti gigi sikat. Kalian itu menyempurnakan antara satu sama yang lain sehingga menjadikan kaum muslimin ini berfungsi sebagai al-muslimun. Jadi kamu itu menguatkan each other. Kamu menguatkan satu sama yang lain. Bukankah banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang Rasulullah kata kamu itu seperti anggota jasad. Jika sakit jasad yang sini, terasa sakit juga jasad yang sana. Kan? Ada dalam pepatah juga yang mengatakan antara orang yang beriman itu seperti seperti peha dan mata. Ketika peha dicubit, mata yang menangis. Apa kena mengena mata yang keluarkan air mata, yang sakit itu peha? Itu maksudnya kamu itu ada roh sama-sama. Kamu itu bersatu dalam roh sehingga yang sahabatnya atau saudaranya sakit, yang terasa sakitnya sama saudaranya. Begitu. Okey? Jadi an-nasu ka'asnanil mushti, itu maksud dia. Rasulullah nak kata kamu tu semua sama je. Tak ada yang mulia, lebih mulia, tak ada yang lebih rendah kedudukannya, tak ada yang dikira dari sudut nasabnya, tidak dikira perbezaan dari sudut kedudukan, pangkat, harta, darjat, tak. Sama di sisi Allah Subhanahu Taala, dan kemudian kamu itu menyempurnakan satu dengan yang lain. Kemudian bagi Nabi SAW juga diambil juga daripada penulis kita ini hadis yang saya suka sangat hadis ini, dan semua orang beriman akan suka insya-Allah hadis ini, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak lagi riwayat para sahabat yang lain, kerana Rasulullah bila sebutkan hadis ini depan banyak orang, banyak sahabat. Okay. Rasulullah kata apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Ya Allah. Rasulullah SAW kata seseorang itu akan bersama-sama dengan kekasihnya. Atau akan bersama-sama dengan orang yang dia kasihi. Yang dia cintai.
Hadis ini mempunyai kalimat makna yang sangat panjang lebar yang kita boleh perbahaskan. Dan hadis ini ada cerita di baliknya. Ada cerita di baliknya. Ada satu ketika sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ada dua kisah kenapa mereka itu dapat riwayatkan hadis ni. Yang pertama, bila Sayyidina apa nama dia, siapa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kelihatan pucat lesi, macam orang sakit kuning. Dalam riwayat para sahabat cakap, ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi SAW, pucat lesi mukanya, macam tengah sakit jaundice begitu. Kemudian cakap, kamu apa, awak okey ke? Kan? Suwaiban nama dia, Suwaiban. Ah, kamu okey ke? Kata, saya nampak awak macam tak sihat je. Berapa hari ni nampak macam risau. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, saya ni hari-hari bahagia bila datang masjid, bila dapat solat jamaah, bila dapat menatap wajah kamu. Kemudian bila sebentar je nanti lepas solat jemaah saya balik ke rumah, saya akan bersama dengan keluarga saya. Tapi waktu tu hati saya dah mula resah, rindukan kamu, kata dia. Jadi saya resah. Tapi saya tahu keresahan saya akan terwujud sebentar lagi sebab nanti lagi sekejap saya akan pergi masjid untuk solat jamaah dan saya akan dapat melihat wajah kamu. Jadi keresahan saya ini setiap hari dapat dipujuk, dapat dihilangkan. Kerana apa? Saya tahu ada pertemuan lepas ni. Maknanya dia kata kalau subuh tu, lamalah sikit resah dia tu kan. Sebab nak tunggu zuhur. Tapi antara zuhur dengan asar tu pendek kan. Sekejap je. Sebab kejap lagi nak pergi masjid. Macam itu keadaan orang yang mencintai. Orang yang sedang berkasih sayang, sedang mencintai seseorang, dia rasa tak tenang, dia rasa gelisah kalau sekejap pun tak pandang orang yang dicinta. Betul tak? Tak tahu apa kisahnya. Ada sahabat yang cakap, ya apa, saya ni kalau tidak bersama dengan Rasulullah, hati saya tak tenang. Kenapa? Bukan tak tenang sebab kan orang beriman kena tenang. Tak tenangnya mereka sebab wondering. Rasulullah ni okey ke tak okey? So tengah buat apa Bukan kepo tapi Rasulullah kita ada apa-apa ke yang sakiti Rasulullah? Ada apa-apa tak yang sedang Rasulullah rasakan yang tidak baik? Ya Allah, biar saya yang rasa. Kan? Sampai ada seorang sahabat pernah meriwayatkan, aku ni lebih sukalah kalau yakni kalian bunuhlah aku, dia cakap dengan orang-orang kafir yang tangkap dia. Sebab orang kata, aku akan lepaskan kamu kalau kau bagi tahu aku bila mana Muhammad. Orang kafir cakap dengan dia kata, aku ni lebih rela dibunuh daripada kaki Rasulullah disakiti oleh ranting kayu. Ranting kayu. Maknanya jangan kau sakiti Rasulullah hatta walau dengan ranting kayu. Aku tak redha. Biar aku kena bunuh. Itu keadaan orang yang mencintai. Jadi para sahabat ni cintanya mereka pada Nabi Muhammad SAW itu sampai kan sekejap pun tak nampak Rasulullah tu, diorang rasa gelisah sebab rindu, sebab cinta. Jadi sahabat tersebut kata, ya Rasulullah, bila aku balik rumah, bila aku dengan keluargaku, kan, kalau lamalah kerinduan aku. Kalau sekejap je, lepas tu aku tahu kejap lagi nak pergi masjid, aku akan jumpa Rasulullah, jumpa engkau. Namun 2-3 hari ini aku banyak memikir. Saya kata, fikir apa? Aku fikir nanti kalaulah sekarang kat dunia, aku rindukan kau. Tapi bila mana aku tak rindu, aku tahu kejap lagi ada pertemuan. Tetapi nanti bila dekat akhirat, macam mana dia kata? Sebab ya Rasulullah, kalaupun aku ni masuk syurga, aku tak tahu aku boleh bersama dengan kau tidak. Kau pasti ada dekat syurga yang tertinggi. Engkau pasti berada bersama dengan para nabi, kata sahabat tersebut. Sedangkan walaupun aku ditakdirkan oleh Allah untuk masuk dalam syurga, pasti aku bukan sama kedudukan dengan kau. Bukan, pastinya kamar syurgaku itu, ruangan syurga tu tidak seperti para nabi, kata dia. Jadi Rasulullah senyum dan berkata, ini dia hadis yang Rasulullah SAW katakan, almar'u ma'aman ahab. Kalian itu atau seseorang itu akan bersama dengan orang yang kalian cinta. Full stop. Hadis ni, subhanallah, hadis ni sahabat cakap, bila Rasulullah SAW sebut hadis ni, seluruh Madinah bergembira. Sehingga mereka katakan,
Hari yang paling kita ahli Madinah bergembira, sorak-sorak, buat celebration adalah hari di mana Rasulullah SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hari yang Rasulullah jejakkan kakinya ke Madinah tu hari yang paling kita gembira. Hari kedua, second day, maknanya hari yang kedua, kedudukan kita gembira, buat celebration, bersorak-sorak adalah hari di mana Rasulullah SAW menyebutkan hadis ni, almar'u ma'aman ahab. Hilang semua keresahan kami, hilang semua kerisauan kami. Mereka hanya fikir nak dengar Rasulullah je. Diorang tak fikirlah apa yang diorang kena rasa, apa yang diorang sedang kena kena lalui. Tengok, bukankah Rasulullah datang ke Madinah, mereka kena tempuh kejahatan orang Quraisy, kena berperang dengan Rasulullah. Diorang tak fikir tu semua. Yang penting kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Itu keadaan orang yang bercinta. Jadi kemudian riwayat yang kedua, kisah almarhum Ma'aman Ahab ni, ada seorang sahabat pernah bercakap dengan Rasulullah SAW. Dia tiba-tiba je, dia macam kita panggil kira macam tiba-tiba terfikir. Kalau tak silap saya Sayyidina Anas lah. Sebab Sayyidina Anas ni sentiasa bersama dengan Rasulullah dekat dunia. Dia menemani, dia khadim Rasulullah SAW kan, dia khidmat Rasulullah. Kemudian dia tiba-tiba terfikir, cakap, Rasulullah, sekarang ni dekat dunia aku selalu dengan kau. Buat apa sahaja, ketika kau lakukan apa sahaja, kau akan involve me. Tapi nanti dekat akhirat macam mana? Nanti dekat mahsyar macam mana? Khususan bila Rasulullah cerita tentang nanti dekat padang mahsyar, semua umat akan bersatu sama-sama, berkumpul sama-sama, tak ada. Jadi macam mana kau akan kenal aku? Dan macam mana aku nak jumpa dengan kau? Waktu tu Rasul kata, wahai Anas, engkau akan aku kenal dan semua umatku akan aku kenal daripada tanda cahaya yang keluar daripada wuduk kalian. Hanya umat Rasulullah SAW Allah beri dia pensyariatan wuduk. Umat-umat lain ada ibadah-ibadah mereka, tapi pensyariatan wuduk hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Rasulullah kata akan ada cahaya daripada wuduk-wuduk mereka. Aku akan kenal. Kemudian, wahai Anas, kalau kau nak cari aku di 3 tempat ini, kata Rasulullah. Engkau akan dapati aku berada antara Al-Mizan, tempat amalan kalian ditimbang, atau Al-Haud, tempat telaga aku, kerana aku nak beri minuman kepada umatku, atau dekat hujung titian sirat. Aku akan berulang alik dekat 3 tempat ini. Kemudian Sayyidina Anas kata, still kau busy, kan? Kau busy, kau akan ada di sini. Rasulullah tenangkan hati Sayyidina Anas dengan mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Wahai Anas, kau jangan risau, kerana di mahsyar nanti seseorang akan bersama dengan orang yang dicinta. Full stop. Fahami hadis ini dengan apa yang baginda Nabi SAW dah sampaikan. Jangan lagi kita tanya macam mana. Orang beriman tak perlu tanya macam mana. Macam mana kita nak ada dengan Rasulullah? Rasulullah nak hirit kita ke pergi haud? Rasulullah nak pergi bawa kita ke pergi? Berapa ramai Rasulullah nak bawa? Tak payah tanya. So, kita pun tak tahu nanti hakikat, realiti mahsyar tu macam mana, kita tak tahu. Yang kita tahu Rasulullah pernah janji almar'u ma'aman ahab. Kita ambil benda tu je. Kita yakin, kita pegang dengan janji Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah mungkir janji bagi Nabi SAW. Jadi hadis almar'u ma'aman ahab ini yang pertama memberi kita satu makna yang sangat kuat dan mendalam, betapa hebatnya kesan daripada cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan Rasulullah saja, itu yang paling utama. Itu wajib bagi kita. Sama juga dalam hadis ini nak dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang saling mencintai kerana Allah, al-mahabbah fillah tu mendatangkan kesan yang baik bagimu di dunia, mendatangkan kesan baikmu di akhirat. Kamu akan sentiasa bersama dengannya di dunia, mendapatkan kebaikan-kebaikannya, dan kamu akan bersama nanti di akhirat dengan orang yang kamu cinta dan akan di bawah naungannya. Kalau kita cinta guru-guru kita, kalau kita cinta para ulama, kalau kita cinta orang-orang soleh, kalau kita cinta para wali Allah Subhanahu Taala, kalau kita cinta imam-imam yang membawa ilmu, yang mengajarkan kita jalan menuju kepada Allah Subhanahu Taala,
Tali-tali itu pastinya bersambung dengan tali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta dengan mereka, kalaulah kita pun macam rasa jauh tak layak nak bersama dengan Rasulullah, kita dah ikat tali kita dengan tali mereka. Ini tali yang selamat. Tali yang bersambung dengan tali baginda Nabi SAW. Hubungkan tali kalian dengan orang-orang soleh. Hubungkan hati-hati kalian dengan para ulama. Hubungkan hati-hati kalian dengan mereka-mereka yang dah tempuh jalan menuju kepada Allah SWT, dan kita dah nampak kejayaan pada diri mereka. Kita hubungkan hati kita dengan mereka, pasti hubungan itu bersambung dengan hubungan mereka dengan baginda Nabi SAW, dan hati itu tidak, tali itu tidak pernah terputus. Nabi SAW kata dalam hadis, Muhammad SAW Muhammad, kullu nasabin wa sababin muqatta' yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Kata Rasulullah SAW, semua nasab, keturunan, dan semua sabab ni maksudnya anything yang buat kita tu related dengan each other. Maknanya ada cinta ke, ada hubungan persaudaraan, ada hubungan jiran tetangga ke, ada hubungan pernah cinta each other ke. Yang ni sebab yang menjadikan seseorang itu related, pernah kerja sama-sama ke, kan? Rasulullah kata hari kiamat nanti semua nasab dan semua sebab terputus. Kita kalau ada nasab yang kita bangga-banggakan, tapi saya tak tahulah kalau sekarang nasab apa yang boleh dibanggakan. Kecuali daripada nasab Rasulullah SAW. Nasab yang dibanggakan, oh saya keturunan si fulan, keturunan hang tuah misal kata, keturunan hang kasturi. Semua nasab-nasab ini terputus. Rasulullah kata dekat hari kiamat tak akan ada yang boleh claim saya keturunan hang tuah, saya keturunan badang, saya keturunan puteri gunung ledang. Tak ada. Rasulullah kata hari kiamat nanti semua keturunan akan terputus. Semua sebab yang menjadikan kalian saling ada relationship itu terputus, kecuali sabab dan nasab aku. Nasabku maknanya nasab Rasulullah tidak akan terputus. Maknanya apa? Para Sayyid Syarifah yang sambung darah daging mereka kepada Nabi SAW tidak akan terputus hari kiamat. Sebab tu jangan remehkan kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Apa pun keadaan mereka yang kita lihat, jangan remehkan mereka. Kerana mereka mempunyai satu kemuliaan yang Allah beri, nasab mereka tidak akan terputus. Kalian rasa kalau hari kiamat nanti nasab mereka tidak terputus dengan Rasulullah SAW, Rasulullah biarkan mereka ke? Sebab dah sasar, tali itu dah bersambung. Tali itu confirm dah bersambung. Agak-agaknya, apa punlah keadaan mereka dekat dunia, adakah Rasulullah akan biarkan? Pasti tali itu Rasulullah tarik. Betul tak? Sebab tidak terputus. Rasulullah ada cakap dalam hadis. Jangan sedih kalau kita bukan Al-Haddad, wala Al-Junaid, wala Al-Attas, bukan Al-Habshi, bukan. Jangan sedih. Sebab kita ada yang kedua. Kita ada harapan. Rasul kata, yang tidak terputus di hari kiamat, nasabku dan sababku. Masukkan diri kita dekat yang kedua ni. Kita tak nasab Rasulullah SAW. Kita bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan relatedkan diri kita dengan Rasulullah dengan yang kedua. Sabab tu apa? Cinta kita kepada Nabi SAW. Masuknya kita kepada circle ilmu yang Rasulullah SAW itu adalah kebar ulama yang alim, yang paling alim, yang membawa ilmu itu Rasulullah SAW. Kita masuk dalam circle ilmu. Sebab apa? Kita nak ada kena-mengena dengan Rasulullah SAW. Kita masukkan diri kita dalam golongan orang yang berakhlak. Nanti kita tengok hadis Rasulullah kata, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aku orang yang paling baik akhlaknya. Aku orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang memasukkan diri dia dalam lingkungan akhlak baik, itu kerana dia nak ada related dengan Rasulullah. Dia nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu ada sebab kedua. Kita ada sebab dengan Rasulullah SAW. Dia tuntut ilmu, mengamalkan ilmu, berkelakuan baik, dia cinta kepada Nabi SAW. Kita juga ada tali yang menyambung kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, okay. Yang keempat. Jadi almar'u ma'aman ahab ni, hadis almar'u ma'aman ahab ni, dia kasih kita harapan. Kata ulama, ini adalah satu hadis yang memberikan semua orang harapan bahawa mereka itu akan selamat di hari kiamat nanti
bila ada cinta kepada Rasulullah, bila ada cinta kepada orang soleh, hatta walau apa pun amalan mereka, hatta walau bagaimana kurang dan cacat celanya amalan mereka, selagi mana dalam hati mereka ada mahabbatus salihin atau mahabbatun nabi, cinta kepada orang soleh dan cinta kepada nabi, mereka itu selamat. Sebab Rasulullah dia cakap almar'u ma'aman ahab. Rasulullah tak kata seseorang akan bersama dengan orang yang sama darjat amalan mereka, tak. Rasulullah cakap mereka akan bersama dengan sama sama kaum, sama bangsa dengan mereka, tak. Saya kata kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. So ini harapan kita. Kita tak ada amalan. Confirm amalan kita banyak yang tak ikhlas. Amalan kita banyak cacat cela. Amalan kita penuh dengan riak, penuh dengan takabur, penuh dengan ujub. Banyak hasad dengki, suka mengumpat. Banyaknya, ya Allah, kita punya amalan. Punyalah malu kita nak depan dengan Allah SWT nanti. Banyaknya dosa kita. Harapan kita, ya Allah, aku ada cinta. Aku bawa cinta, ya Allah. Aku tak ada amalan. Nak berhadapan dengan Allah, jangankan kata amal soleh. Amalan dosa tu bergunung-gunung. Tapi, rupanya di dalam, di balik itu ada hati yang penuh cinta. Allah akan terima hati tersebut. Itu harapan kita. Okay, jadi ulama kata hadis ini ada harapan untuk orang yang mukassir, orang yang banyak kekurangan, orang yang banyak dosa, orang yang rasa tak ada harapan lah kalau ikut dia punya amalan, dia memang tak ada amalan langsung. Tapi ya Allah, aku ada satu bekal yang aku siapkan, yang aku tak pernah sentuh, yang aku tak pernah cemarkan. Apa tu? Dalam hati ini ada penuh cinta. Allah ambil hati tu. Allah nilai hati tu. Bila dalamnya ada penuh cinta kepada orang-orang soleh. Dan orang yang paling soleh sekalian orang soleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah masukkan hati kita semua banyak sepenuh-penuhnya dengan cinta kepada baginda Nabi SAW dan orang-orang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan malu cinta orang soleh, jangan malu. Jangan malu mengaku cinta dengan orang soleh. Jangan malu cakap dengan orang, saya suka orang soleh. Saya cinta Imam Haddad, saya cinta Imam Ghazali. Saya sayang Sayyidina Umar, saya sayang Sayyidina Abu Bakar. Jangan rasa macam apa budak-budak sekarang suka cakap, poyo lah dia ni. Bila sebut mengaku cinta sahabat poyo. Bila mengaku cinta Sayyidatina Fatimah rasa macam awkward. Bila cakap mengaku cinta artis-artis tak ada masalah pula. Mengaku mendewa-dewakan selebriti, mendewa-dewakan influencer, tu tak ada masalah pula. Bila kita mengidolakan Ummahatul Mukminin, bila kita mengidolakan sahabat-sahabat Rasulullah, tiba-tiba jadi masalah. Tak payahlah nak action baik sangat. Jangan tertipu dengan statement-statement batil tu. Mengaku dengan lisan kita, biar masuk dalam hati kita, yang penuh cinta dalam hati kita, sahabat Rasulullah SAW, ahli keluarga Rasulullah SAW, para ulama, orang-orang soleh. Dengan semua cinta-cinta ini mendatangkan cinta yang sangat tulus kepada Rasulullah SAW. Cakap je. Supaya benar-benarlah ia menjadi satu bukti, tanda, dan kita bawa kepada Allah SWT. Kita tak ada amalan, kita nak bawa depan Allah, kita bawa hati yang penuh dengan cinta. InsyaAllah selamat dekat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya. Hadis yang seterusnya adalah La khaira fi suhbatin man la yara laka ma tara lahu. Masya Allah, sedapnya bahasa dia. Saya nak cuba i'rab. Taklah. Stres pula nanti lah macam makcik ni. Ya Allah, Ustazah ni dia suruh i'rab pula. Sebab sedap lah kalau belajar nahwu, i'rab dekat sini sedap. Okay, la khaira fi suhbatin man la yara laka ma tara lahu. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang tidak memandang dirimu sebagaimana kamu memandang dirinya. Subhanallah. Rasulullah ajar kita benda yang Allahumma salli ala Muhammad. Ini bahagian suhbah. Bukanlah Rasulullah nak ajar kita dekat sini untuk berburuk sangka. Bukan. Ini kena faham. Apa kalimat, apa keyword yang kita nak kena keluarkan dekat sini? Kalimat dia adalah suhbah. Maknanya bersahabat. Sahabat ni, yang kita panggil persahabatan ni, dia adalah daripada dua belah pihak. Untuk menjadikan seseorang itu sahib kita, sahabat kita, bukan kita je mengaku dia sahabat, dia pun kena mengaku kita sahabat dia. Kedua, bukan kita je yang buat hak-hak suhbah tu.
Jadi ah, subhanallah, hukuku apa ya kita panggil hukukul ukhuwah. Hukuk berukhuwah yang menjadikan seseorang itu sahib kita, dia ada hak-hak yang perlu dipenuhi. Kalau siapa yang pernah baca kitab Hukukul Ukhuwah atau siapa yang pernah baca kitab Bidayatul Hidayah bahagian yang terakhir pun ada hak-hak bersaudara kerana Allah Subhanahu Taala. Ada hak yang perlu kita jalankan. Kata Nabi SAW, kalau hanya sebelah pihak, kamu sahaja yang menjalankan hukuk tersebut, kamu sahaja yang mengaku dia sahib sahabat kamu sahaja yang menjaga Allahumma salli ala Muhammad apa kebenaran-kebenaran yang perlu keluar. Maknanya kamu je yang pandang dia itu positively, tapi dia malah sebaliknya la khaira fihi. Kata Rasulullah, tak ada kebaikan. Maknanya tinggalkan. Hatta walau dia itu baik, jangan jadikan dia sahib, jangan jadikan dia sahabat. Tetapi apa? Dia boleh jadi kenalan, dia boleh jadi orang yang kamu ingin bergaul. Kerana apa? Ya apa ya Allah, aku suka ketika duduk dengan dia aku dapat manfaat, aku dapat kebaikan, aku dapat yakni tempias-tempias kesolehannya, tapi dia tak anggap awak sahabat. Tak payah jadikan dia sahabat, tapi jadikan dia al-jalis. Orang yang ya ni kita selalu duduk kan, bicara berbual-berbual ramai-ramai. Sebab dia tidak anggap kamu sahabat, janganlah bersahabat dengan orang yang tidak melihat kamu sebagai sahabat dia. Kamu ni apa jagalah dia, tapi dia biasa-biasa je dengan awak. Dia tak jaga hukum sahabat tu sebab dia tak regard kita as sahib dia. Dia tak regard kita as sahabat dia, tak payah. Tak payah orang kata terhegi-hegi nak menjadikan seseorang itu sahabat kalau dia tidak sedia untuk menerima kita sebagai sahabat. Itu maksud daripada apa yang Nabi Muhammad SAW sebutkan ni. Ni tak boleh kawan ke dengan dia? Kawan boleh. Tapi jangan jadikan dia suhbah ataupun sahib, sahabat yang ada hak yang perlu kita penuhi. Sebab hukukul ukhuwah ni, hak-hak bersahabat ni ada banyak. Ada banyak sangat. And berat. Dan dia berat. Siapa yang mungkin pernah belajar kitab Bidayatul Hidayah, dia akan tahu. Hukuk ukhuwah ni berat. Jadi bayangkan kalau keberatan tu hanya sebelah pihak. Lagi sebelah pihak tidak jalankan. Dia akan berat sebelah dan dia akan tidak ada keseimbangan. Akhirnya dia sengit lah. Tapi dia kena kedua-dua belah pihak dapat lakukan. Barulah indah persahabatan tersebut. Okay. Kemudian subhanallah, yang the next one ni pun indah. Kata Nabi SAW apa? Mahalaka imru'un arafa kudrah. InsyaAllah. Mereka yang mengetahui kemampuan dirinya tidak akan binasa. InsyaAllah. Mahalaka imru'un, tidak akan binasa seseorang manusia arafa kudratan, yang dia tu sedar diri. Itu maksud dia. Sadar diri. Siapa je yang sadar diri, dia tak akan pernah binasa. Hadis ni ada apa kita boleh fahami dan pelajari makna-makna yang sangat banyak dan mendalam. Satu, di dunia sendiri. Kalau kamu sadar diri, kamu tidak akan pernah binasa dekat dunia. Kamu tidak akan dimalukan. Kamu tidak akan pernah dihinakan. Kamu tidak akan pernah dipandang rendah, dipandang hina oleh manusia kalau kamu sadar diri. Kita tengok orang. Sekejap kita cari contoh kalau macam dalam cerita-cerita apa kita boleh faham macam tak sadar diri. Dia itu orang biasa, tiba-tiba dia nak masuk duduk dalam apa kawasan yang bukan kira tidak selayaknya untuk dia. Just macam dia rasa macam dia boleh blend in. Dia bukan pun dalam that circle. Tidakkah itu mendatangkan lagi apa orang lain pandang rendah, orang lain remeh-remehkan, orang lain ejek-ejek, orang lain tengok dengan pandangan sini, sindir-sindir. Eh, si Denny bukan kita punya member tapi dia duduk tiba-tiba santai je, dia duduk dalam kawasan ni. Kita tak jemput dia. Jemputan, close session, tiba-tiba main datang je, main terjah. Dia rasa entitled. Jangan pernah buat perkara-perkara yang sebenarnya kamu itu tidak seharusnya, tidak selayaknya kamu buat atau kamu berada di tempat tersebut. Kerana apa? Itu hanyalah membinasakan diri kamu. Kamu hanya menjadikan orang memandang rendah, memandang hina, memandang sinis,
menjadikan kaummu tu orang yang tidak bijak. Kita kena fahami situasi. Kalau orang tak jemput, jangan datang. Kan? Kalau orang tak jemput, jangan datang. Kalau itu bukan tempat kita, jangan ada dekat tempat tersebut. Orang bijak tu, orang yang hakim tu, orang yang bijaksana tu, orang yang buat sesuatu sesuai dengan situasi yang dia sedang lalui tu, orang yang bicarakan sesuatu, kalimat itu sesuai untuk dibicarakan, dan orang yang berada di tempat yang dia sesuai ada di tempat tersebut. Itu orang yang bijak. Kita tengok kalimat baik kan. Word-word yang baik. Misalnya macam apa, orang yang sabar tempatnya di dalam syurga misalnya. Betul tak? Betapa yakni hadis-hadis Rasulullah, pesanan-pesanan yang baik. Bukankah itu benda yang baik? Tapi hatta walau pesanan-pesanan yang baik pun, ada tempat yang kita jangan cakap. Orang bijak, dia boleh faham benda tu. Letaklah. Kita ada kat satu tempat. Alamak, saya tak boleh nak tunjukkan satu contoh lah. Ala kulli hal dia macam gini lah. Macam ada kematian, misal kata. Ada kematian, orang tengah bersedih. Okay, orang tengah bersedih, keluarga tengah menangis. Sesuai tak untuk seseorang yang berilmu lah. Okay, dia boleh cakap dia berilmu, dia asatizah ke apa. Tiba-tiba dia berdiri, kata Rasulullah SAW, orang yang sedang bersedih. Dia tidak diundang pun. Dia tidak diundang pun untuk memberikan kata-kata. Dan dia tidak boleh memahami situasi, keadaan ketika itu. Memang orang tengah bersedih atas kematian seseorang. So, adakah sesuai untuk dia terus berdiri cakap dengan orang sabar, jangan nangis. Tempat orang yang sabar berada dalam syurga. Kalimat yang dia keluarkan waktu tu benar. Tetapi bukan berada di tempat yang benar. Bukan di waktu yang betul untuk disebutkan. Itu maknanya jadilah bijak, kata Rasulullah SAW. Kebijaksanaan yang ada dalam diri seseorang bila dia boleh read the room, dia boleh read the situation, dia boleh tengok situasi ni saya tidak sepatutnya berkata-kata. Situasi tempat ini saya tidak sepatutnya berada di dalamnya. Misalnya ada muktamar ulama besar-besar, semua ulama besar aja. Hanya yang mempunyai tiket-tiket ataupun yang diundang saja yang boleh masuk. Tiba-tiba orang yang tak ada benda ni dia nak masuk juga. Dia kata, "Saya nak duduk sebab Rasulullah kata untuk duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang di dalamnya ada ulama itu majlis yang baik." Tapi kan tidak baik dalam melanggar undang-undang. Kamu tidak bijak ke dalam memahami situasi yang kamu tu tidak diundang? Jadi begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mahalaka imru'un arafa qudrah." Tidak akan pernah binasa orang yang dia sadar diri. Dia itu mengetahui kemampuan dirinya. Itu baru saya bagi contoh dekat dunia. Kan? Kita bagi contoh keduniaan. Jangan berada di tempat yang kamu itu tidak diundang. Jangan berkata-kata. Jangan keluarkan perkataan dekat tempat yang tak sesuai untuk kita sebut bercakap. Jangan buat sesuatu yang tak sesuai untuk dilakukan waktu tu. Kan, waktu tu pergi dekat theme park, pergi dekat water park, tapi buat kelas, buka halaqah. Bijak ke? Buka halaqah tu memang bagus. Buka kitab tu memang bagus. Kamu pergi buka dekat theme park. Kan maknanya apa? Dia tu tidak boleh linkkan benda-benda yang dia nak buat atau dia nak katakan tu dekat situasi tersebut. Itu maksudnya. Jangan malukan diri sendirilah, kata Nabi SAW. Bayangkan pula kalau kita bagi contoh kepada orang-orang yang kamu tu hamba. Kamu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kamu tak sadar kamu hamba Allah. Kamu malah ada sifat takabur. Kamu malah bersifat dengan sifat kibir. Sifat sombong, bangga diri. Padahal kau tak layak pun nak bangga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat al-kibriya itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh bangga, yang boleh ada sifat bangga dengan kemampuan dirinya hanya Allah. Sebab Allah yang maha mampu, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha besar. Maka sifat kibriya hanya milik Allah Subhanahu Taala. Kamu hamba yang Allah ciptakan lemah, tidak memiliki kematian dan kehidupanmu, tidak tahu ke mana arah tujumu, kemudian kamu nak bersifat dengan sifat sombong. Kira di mata Allah tu kamu tu hina. Jadi binasa tak seorang hamba yang bersifat dengan sifat yang tidak seharusnya, tidak selayaknya dia ada sifat tersebut? Binasa. Kerana itu ada sifat, ada siksaan
yang pedih kepada orang yang bersifat dan mengambil daripada sifatnya Allah daripada sifat yang tidak selayaknya dia punya. Sifat-sifat Allah ni dia ada banyak bahagian. Ada sifat yang kita kena contohi. Kita kena ambil sebagai contoh. Seperti rahmahnya Allah SWT. Kan? Berkasih sayang, ihsan, jadi orang yang baik, pemurah. Ini sifat-sifat yang Allah kata contohi. Ada sifat yang hanya untuk Allah. Al-Jabbar, yang maha memaksa. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Itu selayaknya untuk Allah. Sebab Allah memang ada kekuatan dan kekuasaan dan kemampuan. Dan yang maha kuat, yang maha agung, yang maha tinggi. Memang selayaknya untuk Allah. Kamu tak boleh. Sebab ini tidak layak untuk hamba. Jadi bayangkan manusia yang tidak sadar dirinya hamba, kemudian bersifat dengan sifat Tuhan atau sifat Tuhan, maka hancurlah dia. Maka dia akan binasa. Kan? Dia akan binasa. Maka sadar diri kita. Dekat mana kita berada? Kita ni siapa? Bila seseorang itu dia tahu, dia akan berjaya. Manakala orang yang tidak dapat faham zat dia yang sebenar, dia tak boleh nak sadar diri lah. Dia tak sadar diri dia siapa, maka dia buat, dia langgar semua benda yang sepatutnya dia tak buat, dia akan binasa. Subhanallah. Okay? Itu yang selanjutnya. Seterusnya. Al-mustasyaru mu'taman. Pendek je hadis dia. Pendek je. Al-mustasyaru mu'taman. Penasihat. Al-mustasyar ni, kalau dalam bahasa Arab, dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Okay. Dalam tasrifat tu dia ada isim fa'il. Orang yang melakukan, dia ada verb, perbuatan. Kemudian dia ada isim fa'il, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian orang yang diperlakukan. Itu isim maf'ul. Al-mustasyar isim maf'ul. Okay, al-mustasyar tu artinya orang yang diminta nasihat. Orang yang diminta nasihat. Maka bila diminta, dia akan menasihati. Jadi dia penasihat. Okay? Orang yang diminta nasihat daripadanya itu mestilah orang yang dipercayai. Pendek je, 2 je kalimat. Tapi maksud dia banyak. Perbahasan dia panjang. Maknanya yang pertama, Rasulullah nak bagi tahu al-mustasyar mu'taman, orang yang menasihati itu adalah orang yang dipercayai. Yang pertama adalah taujih, satu panduan untuk orang yang meminta nasihat dulu. Jadi ini panduan yang pertama adalah untuk orang yang meminta nasihat. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kau minta nasihat daripadanya. Jangan kau minta nasihat daripada orang yang kau tahu akan keluar daripada lisannya benda-benda batil. Jangan pernah minta nasihat ataupun pendapat, pandangan daripada orang yang memang masyhur dengan kata-kata kebohongan, suka bohong. Jangan minta nasihat kepada orang yang kita tahu daripada lisan dia keluar benda-benda batil. Suka maki hamun, banyak hasad dengki, banyak word-word yang berbaur kebencian. Jangan minta nasihat kepada orang-orang yang begitulah. Maknanya hati dia, dia punya taujihat, dia punya panduan, dia punya selalunya pendapat dia akan opposite daripada matlamat kita yang sebenar. Suka ikut nafsu, suka berbuat ikut emosi, macam tu. Kan? Mestilah kamu itu mencari penasihat atau meminta pendapat kepada orang yang kita tahu. Setiap daripada yang keluar pendapat dia itu tidak akan dipengaruhi emosinya, tidak akan dipengaruhi kemarahan, tak ikut hawa nafsu, dia ikut ilmu insya-Allah yang dia telah pelajari. Dia akan banyak refer back to Al-Quran, dia akan refer back kepada hadis Nabi SAW. Dan jika dia maknanya dia tidak yakin dengan apa yang ingin disampaikan, dia akan minta atau dia akan refer kepada guru yang boleh dipercayai sumbernya. Yang kemudian kita boleh refer nasihat dia itu menjadikan panduan dalam permasalahan kita. Itu maksud dia. Itu pertama. Panduan daripada hadis ni adalah panduan kepada orang yang meminta nasihat. Kedua adalah panduan untuk orang yang memberi nasihat. Tadi tu al-mustasyar mu'taman. Panduan pertama adalah kita bagi tahu kepada orang yang ingin meminta nasihat orang.
Cari orang yang betul, yang boleh dipercayai. Kedua, kamu jika menjadi penasihat. If you are the mustasyar, kalau kamu yang menjadi orang yang diminta nasihat, tiba-tiba orang datang minta nasihat, jadilah orang yang muktaman. Jadilah orang yang muktaman. Bererti jangan kamu mengkhianati kepercayaan dia yang datang kepada kamu untuk meminta nasihat. Jangan kau khianati. Jadilah orang yang benar-benar ingin menzahirkan kebenaran, hatta walau kebenaran itu opposite apa yang pegangan diri kamu. Ada orang begitu. Dia ada dia punya own ego. Dia ada dia punya own stand, ego dia yang kalau aku tak akan buat benda ni. Tapi apa bagi akulah yang benar untuk situasi kau adalah ini. Tapi kalau aku tak buat. Kenapa? Ego. It's just ego. Bukan kerana kebenaran atau kebatilan ego. Saya kasih satu je contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Umar waktu dia belum lagi terima Islam. Sayyidina Umar waktu dia belum beriman kepada Allah SWT, belum diterima Islam lagi. Dia bertemu dengan seorang sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Suhail. Sayyidina Abdullah bin Suhail waktu tu malam-malam dia keluar tengah gelap-gelap, dia duduk termenung. Sayyidina Umar nampak, "Ya Abdullah, kenapa kau duduk sorang-sorang?" Dia cakap, "Aku tengah mahmum, tengah ada masalah lah, ada benda yang mengganggu fikiranku." Terus Sayyidina Umar tengok dia cakap, "Adakah ini apa yang aku fikir?" Apa yang dia tengah difikirkan? Pasal Islam. Waktu tu yang memang tengah kecoh dekat Mekah apa semua sebab banyak orang dah ikut Rasulullah SAW. Sayyidina Umar belum lagi masuk Islam. Tengok pegangan Sayyidina Umar, dia belum masuk Islam apa? Maknanya that is his ego. Dia belum lagi dapat pecahkan tembok ego dia untuk terima kebenaran Islam. Dan Allah pun masa tu belum lagi tunjuk kebenaran Islam kepada dia. Sayyidina Umar tak nak tahu pun pasal Islam waktu tu. Dia bukan dah tahu pasal Islam, dia dah baca Quran semua tapi dia tak nak terima. Tak. Sayyidina Umar tahu waktu tu ego dia adalah aku benci orang yang bernama Muhammad yang pecah belahkan Quraisy. Tu je. Dia tak tahu tentang kebenaran Islam. So bila dia jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Suhail, dia cakap, "Kau kenapa?" Sayyidina Abdullah kata, "Aku ada something yang ganggu fikiranku." "Pasal Islam ke?" Lepas tu Abdullah bin Suhail, dia tahu dia dengan siapa sekarang ni. Dia ada dengan Umar bin Khattab yang garang, yang benci Islam. Tapi dia juga tahu, Umar bin Khattab yang aku ada dengan dia, aku tengah berbual dengan dia ni, adalah orang yang bijak yang dia tidak akan mencampur adukkan nasihat ataupun kalimat dia dengan emosi pegangan dia. Dia hanya dengan pegangan dia. Jadi Abdullah bin Suhail kata, "Wahai Umar, boleh aku minta pendapat kau? Kalaulah betul apa yang kau sangkakan, maknanya aku tengah fikir tentang Islam." Maknanya Abdullah bin Suhail ni tengah nak masuk Islam. Sayyidina Umar, ingat, dia tak suka Islam waktu tu. Tapi tengok dia kasih pendapat apa. Dia cakap, "Wahai Abdullah, kalau aku boleh, aku tak nak aku tak suka sebenarnya perbualan kita ni. Aku tak suka sebenarnya pemikiran kau yang tengah fikir pasal Islam. Tetapi Sayyidina Umar adalah orang yang sehingga bila dia masuk Islam, Rasulullah panggil dia Al-Faruq. Memang dia boleh mengucapkan kebenaran yang benar dan dia akan menegakkan kebenaran dan menghindari kebatilan. Dan word dia is literally apa yang dia pegang tu." Jadi dia cakap apa? "Wahai Abdullah, lebih baik untuk engkau menjadi orang yang jujur dengan dirimu daripada kau jadi orang yang masih berpegang dengan agama tetapi bermuka-muka." Maknanya jangan jadi orang yang hipokrit. Lebih baik engkau dikecam tapi kau berpegang dengan pendirian kamu daripada engkau menjadi orang yang masih ikut di agama sekarang ini tetapi kau hipokrit, kau bermuka-muka. Tengok pendapat Sayyidina Umar ni literally opposite pegangan dia yang masa tu belum lagi terima Islam. Tetapi dia memberi taujih, dia beri pendapat, dia beri nasihat yang bagi satu pencerahan kepada kerisauan Sayyidina Abdullah bin Suhail. Betul? Lebih baik aku jangan jadi hipokrit, aku masih lagi ikut jahiliyah, tetapi aku bermuka-muka sedangkan hatiku cinta nak masuk Islam. Lebih baik aku masuk Islam. Dan ada self, kita panggil stand lah, self stand. Subhanallah. Jadi begitu al-mustasyar mu'taman. Orang yang memberi nasihat ini jadilah orang yang amin, dipercayai dalam taujih, dalam nasihat yang kamu berikan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran kerana
kamu rasa tak nak, aku tak nak bagi tahu dia sebab nanti dia gini, nanti dia gitu, nanti dia against aku. Sayyidina Umar dalam memberi taujih tadi, akhirnya Abdullah bin Zuhair masuk Islam against dia kan? Against dia, tapi dia still buat apa yang dia patut buat. Itulah maksud orang yang amin, orang yang jujur dalam nasihatnya. Kamu wahai orang yang memberi nasihat, kalau orang datang meminta nasihat kepada kamu, jangan kau sembunyikan kebenaran. Kerana apa? Kalau kita sembunyikan kebenaran, kita dapat manfaat dia. Jangan. Orang yang amin, orang yang jujur itu, dia zahirkan kebenaran, hatta walau kebenaran itu akhirnya akan membelakangi dia, akan melawan diri kamu. Biar. Dan janganlah engkau menjadi orang yang khianati kepercayaan orang datang kepada kamu itu dengan menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran dan tak nak zahirkan kebenaran. Malah menzahirkan kebatilan. Jangan begitu. Kan? Dan hendaklah kamu, hai orang yang didatangi untuk diminta nasihat daripadanya, hendaklah kamu pernah lalui. Maknanya dalam keberanian kamu untuk memberi nasihat, pertama, hendaklah kamu itu pernah lalui masalah tersebut, pernah experience atau at least kamu ada ilmu terhadap masalah tersebut. Kalau tidak, kedua-dua ini jangan berani untuk menjadi orang yang memberi nasihat. Jadi itu maksud daripada hadis yang pendek ni. Kalau diminta nasihat, jangan malu untuk bercakap tidak tahu. Jangan malu untuk berkata saya tidak tahu. Kalau benar-benar kamu tidak tahu, katakan kamu tidak tahu. Kalau tidak, akan merosakkan orang tadi, akan membinasakan orang yang minta nasihat tadi. Jadi itu dua panduan yang kita boleh dapat daripada hadis ni. Orang yang meminta nasihat, cari orang yang dipercayai. Orang yang kita tahu akan keluar daripadanya kalimat-kalimat yang baik, yang jujur. Kemudian yang kedua adalah panduan untuk orang yang dia diminta nasihat daripadanya, menjadi penasihat. Jadilah orang yang dipercayai, jangan kau pecahkan kepercayaan orang terhadap kamu, dan berilah sejujurnya apa yang kamu tahu melalui pengalaman dan ilmu kamu. Jika tidak, maka jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Saya akan teruskan sebab ada banyak lagi. Jadi kita akan teruskan pada sesi yang akan datang. Ada apa-apa soalan? Hmm? Hmm? Ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tutup dengan doa penutup. Maaf Ustazah. Ustazah bacakan lagi satu kali yang hadis ketiga tu. Al-ma'u. Al-mar'u ma'a man Iya. ahab. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Al-mar'u ma'a man ahab. Tak sampai pula Ustazah, saya tak boleh tidur lah. Satu malam tak tidur. Dekat rumah ke dekat hospital? Dekat rumah. Dekat rumah. Saya masih lagi mabuk-mabuk, Ustazah. Masih makan ubat, habis keluar gatal-gatal, alergik banyak. Allah. Mudah-mudahan menjadi penghapus dosa Cik. Allah angkat darjat Cik. Kalau Cik sabar, Cik redha, kita doa Kita sama-sama doakan untuk Cik Zainah yang sedang ditimpa sakit. Tapi yakinlah sakit yang sedang dirasakan ini tanda kasih sayang Allah. Saya tahu saya boleh cakap benda ni, tapi saya tak rasa. Tapi saya yakin, kalau Cik yakin dalam hati yang ya Allah, kau kasih aku rasa sakit ni tapi sebab kau sayang aku, sebab kau cinta aku, Allah tengah bersihkan sebersih-bersihnya. Allah sedang bagi banyak kurniaan-kurniaan yang kita tak boleh even imagine. Sakitnya kita waktu ni, sehingga nanti insya Allah datang satu hari nanti dekat akhirat Cik akan cakap, ya Allah, kalau aku tahu aku tak minta kau angkat sakit tu. Itu kata Nabi Muhammad SAW bila nak pujuk orang, macam mana bila seseorang tu diuji dan bila dia lihat kurniaan Allah Subhanahu Taala yang Allah sediakan untuk dia yang sedang yang pernah diuji di dunia, kemudian dia redha. Kita tak ada pilihan lain. Cik Zainah tak ada pilihan lain kecuali sabar dan redha. Betul tak? Cik boleh cuba usaha ikhtiar untuk baik. Tapi ujian tu selagi mana melanda, masih lagi tiada pilihan kecuali sabar dan redha. Bila sabar dan redha itu berterusanlah pahala yang sedang Cik dapat.
Akhirnya bila sampai di hadapan Allah nanti, kata Rasulullah SAW, orang yang diuji dekat dunia dia kata, Ya Allah, kalau aku tahu beginilah yang engkau sediakan untukku, aku tidak minta engkau hentikan ujian itu. Akan aku tidak minta engkau sembuhkan sakitku. Saya mampu cakap benda ni je. Saya tak rasa apa yang Cik rasa. Tapi saya doa Allah ringankan sikit apa yang Amin. Cik sedang rasakan. Allah berlembut dengan semua yang sedang sakit. Dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semoga kita dapat rasa nikmatnya ujian tersebut, agar dengan kelembutan tersebut kita tidak rasa tersiksa, tapi kita rasa bahagia, kita rasa tenang, kita semakin pasrah, kita semakin redha. Jadi di dalam kesempatan ini sebenarnya memang pengakhiran kita, kelas ni saya nak doa untuk beberapa individu yang sedang sakit. Subhanallah, kita doa untuk beberapa individu yang khususan untuk Cik Zainal Abu Bakar, kemudian untuk ibu, untuk ibu kepada Cik Nuridah juga yang baru saja diserang stroke, yang berada dekat hospital sekarang ini. Dan juga seorang ibu saudara kepada kenalan kami, dan juga ustaz saya. Jadi kita akan sebutkan satu persatu nama saya, nama mereka. Ustaz saya yang sedang insya-Allah akan menjalani surgery bypass hari ini. Kita doa secara khusus kesembuhan buat mereka, Puan Zainal Abu Bakar, Puan Maramah binti Harpi, Puan Isah Awang dan juga Ustaz Razif Mustafa. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berlembut dengan mereka. Allahumma rabban nas adhi bil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Kau rahmatilah mereka ya Allah, kau angkatlah dan ringankanlah sakit mereka ya Allah. Letakkanlah dalam hati-hati mereka redha, sabar, tenang dalam menghadapi ujian-Mu ya Allah. Rasakan dalam hati-hati mereka lazatnya ujian dan rasakan kasih sayang-Mu ya Allah. Berlembutlah dengan mereka ya Allah atas setiap takdir yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Dan buat kami ya Allah, Kau sempurnakanlah keafiatan buat kami ya Allah. Jangan kau timpakan kepada kami apa-apa yang memburukkan agama kami, apa-apa yang membahayakan agama kami, apa-apa yang mengurangkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Tambahkanlah keyakinan, tambahkanlah dan tetapkanlah iman dalam hati-hati kami ya Allah. Kurniakan kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan berikanlah kami mati dalam husnul khatimah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih Terima semua. kasih saja. Terima kasih. InsyaAllah kita doakan untuk semua kita ingat saudara-saudara kita yang sedang sakit dalam doa-doa kita, dan yang sedang sakit juga jangan lupa doakan kita, kerana doa orang sakit itu doa yang mustajab. Jadi Cik Zainal banyakkan doa sekarang ni untuk diri Cik dan untuk kita semua. Kerana doa Cik sekarang ni tak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay? Alhamdulillah, insya-Allah kita tutup dengan doa penutup. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عند طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang tidak baik, yang tidak benar datang daripada saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.